Ramai orang anggap tahi telinga tu kotor, jijik dan patut dibuang cepat-cepat. Betul tak? Kita selalu rasa nak bersihkan betul-betul sampai kosong. Tapi, pernah tak anda terfikir, kenapa badan kita hasilkan benda ni? Apa rahsia di sebalik kotoran yang selalu kita pandang rendah ni? Sebenarnya, tahi telinga atau cerumen adalah ejen pertahanan pertama telinga kita. Ia macam perangkap semula jadi, memerangkap habuk, rambut halus, serangga kecil dan sel kulit mati sebelum semua tu sampai ke gendang telinga. Lebih menarik lagi, ia mengandungi asid lemak dan lysozim yang merupakan agen antibakterial serta antikulat yang sangat berkesan. Ini lindungi telinga daripada jangkitan serius. Sistem unik ni juga ada mekanisme pembersihan diri, pergerakan rahang kita masa mengunyah atau bercakap. Sebenarnya bantu tahi telinga bergerak keluar secara semula jadi, tak perlu risau sangat nak korek selalu. Korek terlalu dalam boleh tolak tahi telinga masuk ke dalam, malah boleh cedera gendang telinga. Penting untuk kita faham fungsi hebatnya dan biar ia buat kerja pertahanan diri. Kalau ada masalah, barulah jumpa doktor, ya.